besar. I tak paksa dia. I cuma bagi pendapat, okey? Yang you beria sangat nak Sarah tu jadi menantu kita tu apa lah? Sebab I memang suka dengan Sarah tu. Okey? Gaya dia, penampilan dia memang sesuai dengan anak kita. Biarlah Danish buat keputusan dia sendiri. As long as dia tak obses sangat dengan Laila, that's good enough. Sekarang pun tengok. Dia dah mula tumpukan perhatian pada tugas, pada tanggungjawab dia. Dan bagi I itu lagi penting. Cadangan you tu. Apa dia? Boleh tak Aisyah hormat dia? Siapa? Mak kamu. Mak Aisyah? Ayah tak nak panjangkan cerita ni. Perkara yang remeh-temeh ayah tak nak panjangkan, faham? Yelah ya. Tapi dia tetap bukan Mak Aisyah. Dan apa yang ayah buat ni tetap salah. Aisyah tak suka jadi hipokrit macam ayah. Mulut Aisyah jangan kurang ajar boleh tak? Dah. Saat itu kau datang padaku dengan senyumanmu, namun kedatanganmu meninggalkan luka. Pelukanmu masih kurasa, janjimu masih kuingat, ungkapan cinta palsumu membuatku hancur. Kau Mauda Muhammad ni panggil Mauda mak je. Diorang rapat yang kecil. Oh ya ke? Nanti ada masa ajaklah Mauda tu datang sini. Boleh saya kenal-kenal dengan dia. Tengok macam mana lah. Adik ipar aku tu pemalu sikit. Dah, jom. lepas 10 tahun dia berjaya melarikan diri. Kau dah kenapa? Yana, kalau benda yang sama jadi kat Laila macam mana? Kau ni tak payahlah overthinking macam tu. Kau fikir baik-baik, okey? Amirul, aku rasa lah kan, perempuan yang kau simpan dekat rumah kau sekarang ni ada kena-mengena lah dengan perempuan yang hilang dalam surat khabar tu, kan? Apa hal lagi yang kau nak ni? Ha? Kau nak satu kampung semua tahu heboh pasal ni ke? Janganlah marah, aku tanya. Tak boleh? Satu perkara aku pesan kat kau lah. Kalau satu kampung tahu pasal hal aku, orang pertama aku cari kau tu. Dan hormat sikitlah depan surau. Sebab Pernah tak you terfikir kalau Laila sebenarnya kena colek? Kenapa you terfikir sampai situ pula? I tak tahu. Orang ada macam-macam niat kan? Mungkin yang colek dia tu musuh dia ke? Mungkin orang yang colek dia tu nak jual dia ke? Mungkin apa yang you cakap tu ada betulnya. Pasal tu lah you kena mainkan peranan dengan lebih lagi supaya kita boleh cari Laila secepat mungkin. Ya Zai, memang kita kena cari dia. Soalnya sekarang ni, I perlu. You perlu apa lah? Macam I cakap lah tadi, I dah tak perlukan you. Sebab Danish ada dengan I. Setiap hari dia ada dengan I. No, tak boleh. Datuk, you masih tak tahu apa jadi dekat Laila kan? You tahu pasal Laila,